Waktu mula-mula saya simpan emas ialah pada waktu tahun 2021 sebelum Ukraine dan Russia berperang. Pada waktu itu harga emas untuk 1 gram, harga dia lebih kurang RM300 per gram. Tapi tahun ni bila kita lihat trend harga emas tahun ni saja tahun 2025 pernah hampir cecah RM600 per gram. Jadi dalam jangka masa kurang 5 tahun, harga emas hampir naik 2 kali ganda. Jadi sesiapa yang dah mula melabur emas ataupun simpan emas untuk secara bertahun-tahun lama dia dah untung banyak dah. Untung banyak sangat dah sebenarnya, alhamdulillah. Dan bukan setakat itu saja, emas ni dia adalah aset. Jadi harta kita, kekayaan kita kekal nilai dia. Kalau kita simpan duit dekat bank, nilai duit tu makin lama makin susut disebabkan inflasi. Disebabkan harga barang makin lama makin naik. Contoh mudah saya boleh bagi, nasi lemak pada waktu parents kita masih kecil dulu, satu bungkus 10 sen. Tapi sekarang mungkin kalau kita nak beli nasi lemak satu bungkus, harga mungkin RM2. Jadi, barang sama, tapi dah tak boleh beli dengan 10 sen. Kena beli dengan RM2 pula. Berbeza pula dengan emas. Emas, 1 dinar emas pada zaman Nabi Muhammad SAW, harga emas pada waktu tu 1 dinar emas boleh beli seekor kambing pada zaman Nabi. Zaman sekarang, setelah 1400 tahun, 1 dinar emas masih lagi boleh beli seekor kambing. Emas ni dikekalkan nilai dan kuasa beli. Itulah pentingnya kita mula simpan emas. Dan saya nak bantu anda semua untuk mulakan simpanan pertama anda. Boleh DM saya untuk saya share link. InsyaAllah. Assalamualaikum.